penyatuan orang-orang Melayu ini mestilah dimulakan oleh dua parti terbesar orang Melayu. Mestilah dimulakan oleh dua parti yang besar. Sebab kalau parti yang kecil campur yang besar tak boleh jadi, betul tak? Orang Melayu akan tetap berpecah. Jadi dua parti yang terbesar ini adalah UMNO dan PAS mesti menjadi pelopor utama kesatuan. Sebab saya percaya jika penyatuan UMNO dan PAS ini, saya percaya insya-Allah orang Melayu akan kembali bertaut dan bersatu kembali. Betul tidak? Tuan-tuan, jika Melayu itu majoriti di negara ini, tetapi kuasanya dipecahkan, maka saya nak maklum pada tuan-tuan dan puan-puan, majoriti itu hanya tinggal angka tanpa sebarang makna. Sejarah dah membentangkan bukti apabila dua parti besar Melayu berpecah. Tuan-tuan, apabila kita berpecah, yang rugi bukan golongan elitis, yang rugi adalah kita di akar undi, betul atau tidak?